Tahukah anda bahawa sebelum tamadun Maya dan Aztec wujud, terdapat sebuah bangsa misteri yang dikenali sebagai tamadun Olmec, ibu segala tamadun di bumi Amerika Tengah yang sangat hebat. Muncul sekitar tahun 1500 sebelum Masihi, bangsa ini membina empayar yang sangat luar biasa di kawasan pesisir pantai Teluk Mexico yang kini penuh dengan rahsia purba. Kehebatan mereka tidak dapat dinafikan kerana mereka merupakan perintis kepada sistem tulisan, kalender dan juga permainan bola yang menjadi identiti utama kepada seluruh budaya Mesoamerika yang lain. Namun, apa yang paling memeningkan kepala pakar arkeologi sehingga hari ini adalah penemuan patung kepala batu gergasi yang diukir dengan begitu teliti tanpa menggunakan sebarang alat logam moden. Bayangkan, setiap satu kepala batu ini beratnya mencecah puluhan tan dan terpaksa diangkut melalui kawasan paya yang sukar sejauh berkilometer tanpa bantuan teknologi roda atau haiwan beban. Wajah pada patung-patung ini mempunyai ciri fizikal yang sangat unik, menimbulkan 1001 persoalan tentang asal-usul sebenar bangsa Olmec yang mendahului zaman mereka dalam bidang seni ukiran. Malangnya, sekitar tahun 400 sebelum Masihi, tamadun yang gah ini mula runtuh secara mendadak dan meninggalkan kota-kota mereka yang dipenuhi dengan monumen hebat menjadi sunyi sepi selama-lamanya. Adakah faktor alam sekitar seperti banjir besar atau perubahan laluan sungai yang menjadi punca utama bekalan makanan mereka terputus sehingga memaksa seluruh penduduk melarikan diri demi kelangsungan hidup? Ataupun mungkinkah berlakunya pemberontakan dalaman yang sangat kejam sehingga memusnahkan struktur sosial mereka dari dalam, membawa kepada kejatuhan total sebuah empayar yang dahulunya sangat kuat dan disegani? Kini, hanya tinggalan kepala gergasi yang membisu menjadi saksi bisu kehebatan tamadun Olmec yang hilang. Jangan lupa like, komen dan share.